Di Malaysia ni ulamanya banyak, dipanggil ulama tok. Hari ni siapa ada akaun TikTok je automatik boleh jadi ulama. Jadi kita nak kena jaga juga pandangan-pandangan ulama TikTok ni, kerana pandangan-pandangan ulama TikTok ni viral. Dalam peraturan tahun ni banyak peraturan diperbaharui. Peraturan yang pertama, dilarang semua kru yang dalam perjalanan untuk Gaza untuk membuat apa-apa benda yang kemudiannya video dia boleh digunakan di seluruh dunia untuk merosakkan imej semut. Berarti tak boleh memancing, tak boleh buka muzik kuat, tak boleh menari atas kapal, tak boleh. Sebab dia kata kena respect, kerana di barat budaya tu diterima. Di Malaysia orang tak terima. Di Malaysia bila kita buat perjalanan kemanusiaan, muka kita kena sedih, wajah kita kena serius, kita tak boleh bergembira, kerana orang yang kita nak bantu tu sedang dalam bencana. Dalam budaya barat pula, dia ada sifat, mereka letih, mereka stres duduk dalam kapal. Jadi kadang-kadang mereka nak bergembira. Maka dengan berlakunya nasihat daripada orang-orang Islam di dunia timur ni, orang barat ni ambil fikiran, okey, kita terima. Yang kedua, kerana gambar-gambar ni melayar dengan luas, pelayar-pelayar wanita dan pelayar-pelayar lelaki dari barat diminta berpakaian lebih sopan untuk menjaga video kepada pelayar-pelayar negara Islam. Yang mana kalau terakam video ni akan menjadi fitnah, seolah-olah pelayar-pelayar daripada negara Islam ni masuk ke dalam dunia maksiat. Jadi baguslah juga mereka buat beberapa peraturan yang untuk membantu supaya sebaran video ni tidak menjadi fitnah yang besar kepada pelayar-pelayar datang daripada dunia Islam, terutamanya Malaysia. Kerana di Malaysia ni ulamanya banyak. Di Malaysia ni hari ni siapa ada akaun TikTok je automatik boleh jadi ulama. Jadi kita nak kena jaga juga pandangan-pandangan ulama TikTok ni, kerana pandangan-pandangan ulama TikTok ni viral. Dipanggil ulama tok. Okey, so dengan itu saya jelaskan kepada tuan-tuan, takkanlah saya datang sini saya nak mancing, trolling. Memang ada ikan sini, terutama ikan mahi-mahi. Tapi nak mancing ke mana tuan-tuan? Saya ada kerja, semua orang ada kerja. Kalau lumba-lumba lompat pun saya tak ambil gambar share. Sebab nanti di Malaysia, ulama-ulama yang menganggap barang siapa yang pergi ke Gaza dengan gembira, mereka adalah orang-orang munafik. Mereka yang menganggap barang siapa pergi dengan ke Gaza dalam keadaan gembira, mereka adalah wayang. Jadi ikan lumba-lumba penuh lompat bermain tepi kapal semalam. Kita ambil gambar, saya tak post pun. Sebab nanti, ini je pergi Gaza, ini nak pergi ikan lumba-lumba, ini pergi bercuti. Jadi kita kena jaga semua. Tata tertib kita tidak ditentukan lagi oleh perkara yang benar. Tata tertib kita ditentu juga harus jaga, kerana serangan ke atas sumut kali ini besar. Ada brigade yang menentang sumut. Jadi kita buatlah benda-benda dalam keadaan jangan bagi ruang kepada pembenci sumut menyebarkan fitnah yang lebih banyak. Sebab tu geng-geng terupur sumut dah letih dah tadi masuk kan 8200 wayang. Jadi bila saya bertahan dan tak bagi reaksi, dia rasa dia bodoh sendiri. Dia lari dah keluar sekejap. Dia masuk attack, orang tua ni tak meroyan. Sebab dia diarahkan oleh bos dia, kau serang je. Serang Zainal dengan Ahmad Faisal, dia meroyan je, kau record. Esok kau viral kan, dengan mengatakan peserta sumut macam ni je perangai dia, suka maki orang, suka marah orang. Jadi sejak tu saya dah tahu, ini nampak pattern kali ni mereka masuk bukan nak jawapan ni. Mereka masuk nak potong video-video yang kemudiannya mereka boleh viralkan. Mereka bukan saja boleh merosakkan imej sumut yang secara general, tapi mereka cari personality yang kuat dalam sumut untuk dibunuh personality mereka. Dia panggil character assassin. Jadi sumutnya pun rosak nama, orang yang pergi bersuara untuk sumut pun rosak nama. Dia panggil character assassin, pembunuhan karakter. Dalam politik, orang trooper politik ni common, mereka faham. Dalam Black Ops dia panggil Ops gelap, iaitu memusnahkan personality, mengaitkan semua personality dengan dua perkara yang orang Malaysia sensitif, iaitu satu perkara moral, yang kedua perkara kewangan. Jadi kalau moral ni termasuk kalau saya marah lah, secara moralnya orang Malaysia ni sensitif kalau kena marah. Yang kedua, mereka boleh buat lagi satu serangan, dia boleh buat serangan yang bersifat serangan kewangan. Dia tak boleh buat lah, dia tak ada bukti nak kata saya terima duit. Itu dua je. Kesian tau dekat trooper anti sumut, dia orang masuk saya tak layan. Thank you. Selalu dia orang kata apa, orang tua ni budak makan, pancingnya dia melenting. Saya dah baca tadi strategi dia, bila abang melenting kau rakam, lepas tu kau akan siarkan video dengan menggunakan apa yang dipanggil character assassin, membunuh bukan sahaja imej sumut tetapi semua peserta sumut. Jadi kau harap aku marah-marah, kemudian kau boleh pakai video tu, kemudian kau buatlah tajuk yang cantik. Kesian orang tua ni. Jadi lepas tu orang pun masuk makilah. Kemudian dengan harapan kau akan mendapatlah keuntungan, kerana sumut bukan saja kau boleh bunuh dari segi perkataan dia, kau boleh bunuh sekali dengan orang-orang dia. Rajin dia duduk stam. Kalau marah nanti dia orang potong bab marah, tanya pun kena marah. Orang tua ni koyak. Tak faham lah saya netizen Malaysia ni. Tapi saya buat tak tahu. Saya punya admin pula saya lupa nak beritahu. Relax lah yang, sebab tu saya live hari-hari. Yang tak relax you all lah. Kalau tak relax takkanlah 6 tahun saya live sehari 2 kali.
Terima kasih semua. Dan kepada haters yang masuk di atas bot 8200, kerana anda tak dapat pancing saya dah tahu dah tujuan anda masuk di sini adalah untuk mendapatkan kemarahan saya. Uji lagi. You need to work hard. Okay, try hard. Please try hard. Try harder. Tengok dia akan larat, saya akan larat. Okay. Thank you so much.